Kenapa harga barang naik? Duit sebenarnya tak layak untuk menjadi medium untuk transaction sebab duit tidak boleh store the value. Berbeza dengan harga emas. Emas boleh store value. Sebab itu, saya galakkan tuan-puan kembalilah kepada fitrah. Yang mana sepatutnya harga barang itu tidak akan naik kalau kita berurus niaga menggunakan emas dan perak sebagai mata wang harian kita. Tapi sekarang ni, kita menggunakan duit kertas. Duit kertas ini boleh dicetak sesuka hati. Duit kertas kerajaan boleh print tanpa sebarang backup pun. Sebab itulah terjadinya inflasi. Harga emas tidak naik daripada tahun 1933 sampailah ke tahun 1971. Graf harga emas kita katakan plateau dalam masa 40 tahun tu. Terjadi begini sebab apa? Sebab emas adalah duit. Emas diguna pakai sebagai pertukaran transaksi untuk jual beli. Harga barang jadilah tak naik kan? Harga emas pun tak naik daripada tahun 1933. Tapi selepas tahun 1971, harga emas menunjukkan kenaikan naik dan terus naik sampailah pada hari ini. Terjadi begini disebabkan hubungan di antara duit dengan emas pada tahun 1971 telah pun diputuskan oleh Presiden US Richard Nixon. Sebab itu, kalau tuan-puan pegang duit dan simpan duit, duit akan terus susut nilai. Bagi tuan-puan yang nak mula simpan emas seperti ini, isi beg biru dekat bawah. Nanti saya guide journey menabung emas di Public Gold.